Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang meraihkan 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi sama-sama kita berazam dengan mengambil semangat azam baru tahun baru ini supaya kita tidak lupa kepada seluruh umat Islam, sama ada di Palestin, sama di Iran atau di mana saja berada. Yang pastinya kita mendoakan yang baik-baik kepada mereka, mendoakan kesejahteraan bumi mereka, mendoakan umat Islam tetap mempunyai keselamatan, jaminan keselamatan dalam dunia ini. Tuan-tuan sekalian, hijrah ini apa maksud? Ia adalah semangat hijrah Rasulullah SAW yang mana telah berlaku pada 1447 tahun yang lalu. Hijrah ini bermaksud jihad dan niat. Hari ini sudah tidak lagi dipanggil hijrah itu dengan semangat pindah memindah, tetapi kita mengambil semangat jihad dan niat kita. Jihad kita untuk apa? Untuk memperkukuhkan, untuk meletakkan Islam itu di atas Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka ini yang kita kena laksanakan dalam tugasan kita sebagai hamba, sebagai rakyat dalam negara ini. Sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya apabila kita meletak Islam sebagai ad-din ataupun Islam sebagai negara agama ini, maka beruntunglah kita sebagai rakyat Malaysia yang kita diperintah, ditakbir bermula dengan Raja-Raja Melayu, Seri Paduka Bintang Agung, kemudian dengan kesungguhan, dengan pentadbiran yang telus, yang kita mengikut acuan-acuan Islam. Antara yang sedang berlaku, yang sedang diperkatakan pada hari ini adalah isu rasuah. Ar-rashi wa murtashi wa kulluhuma finnar. Pemberi dan penerima rasuah itu adalah kedua-duanya akan dihumbang masuk neraka. Itulah dosa akibat daripada salah guna kuasa yang ada ketika lampau. Maka ini menjadi satu lagi tarikan kepercayaan masyarakat dunia bersungguhnya Malaysia untuk mengembalikan harta rakyat yang hilang disebabkan kerakusan, penipuan di kalangan pemimpin ahli korporat yang mengambil duit cara tak betul dan juga pecah amanah dan sebagainya. Ini benda yang sebenarnya sudah lama berlaku, tapi atas ketidakberani atau ketidakketelusan kepemimpinan itu menyebabkan ramai lebih takut, lebih menyembunyikan kebenaran daripada menyembunyikan kebatilan daripada menegakkan kebenaran. Jadi pada hari ini khususnya PMX yang semua rakan-rakan tahu betapa tegas dan seriusnya beliau dalam mengharungi cabaran pemerintahan ini, iaitu mengembalikan maruah negara dengan bekerja keras melalui SPRM untuk menyiasat membuka semua kes-kes yang lampau yang pastinya duit negara dikembalikan dan kantong negara untuk pengurusan pentadbir negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saya ingatkan rakan-rakan saya, generasi muda yang hari ini yang ingin berpolitik, awas anda jangan sekali-kali anda melakukan salah guna kuasa ini seperti golongan yang lalu yang akhirnya terbongkar busuk rasuah yang mereka lakukan dan akhirnya mereka akan didakwa di mahkamah dan mereka perlu jawab satu persatu atas penyelewengan yang mereka lakukan selama tempoh mereka berkuasa. Jadi ini yang ketiga, untuk menjamin kelangsungan kerajaan yang bersih, yang telus, kerajaan yang berwibawa, untuk memastikan anak-anak bangsa kita akan datang mereka melihat betapa sungguhnya generasi hari ini mendedah segala penyelewengan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Yang keempat, pada pejabat awam juga, berhati-hatilah anda. Mungkin anda melihat hari ini yang kena di kalangan ahli politik, tapi kalau pejabat awam juga terlibat secara langsung dalam projek-projek, dalam agihan projek termasuk rasuah salah guna kuasa, anda juga akan didakwa. Maka tidak ada yang terlepas sebenarnya. Maka sebab itu ahli politik, pejabat awam, masyarakat ramai, orang ramai, kita sedang membersihkan negara ini, menyelamatkan negara ini daripada salah guna kuasa, untuk menjadikan ASEAN, Malaysia dalam negara ASEAN yang hebat, menjadikan Malaysia negara contoh dan negara umat Islam contoh dunia. Bagaimana ketelusan, keikhlasan, bagaimana pentadbiran yang telus, pentadbiran yang bersih daripada salah guna kuasa,
bersih daripada rasuah, bersih dari penipuan, dan bersih daripada angkara-angkara yang boleh memusnahkan ekonomi rakyatnya sendiri. Jadi maka sebab itu, saya ucap terima kasih kepada PMX dan rakan-rakan lain kerana betul-betul lumus membersihkan negara ini, menyelamatkan negara ini, dan mengembalikan kegemilangan Malaysia ini, sebuah negara yang berdaulat, yang punya pemerintah yang prihatin, yang cakna, yang faham konsep kenegaraan, yang faham konsep kehidupan, yang memerlukan pendidikan yang lebih luas, ekonomi yang pantas dan tuntas, dan mempunyai keselamatan yang terjamin, ekonomi yang luas yang menjamin semua masyarakat. Hari ini kita dapat tangga gaji minimal RM1,800 atau RM1,700 hingga RM800, RM1,700 ke atas. Mungkin dalam masa terdekat setahun dari kita telah letakkan gaji minimal rakyat Malaysia RM2,200. Boleh jadi. Kenapa tak boleh? Sebab kita sedang membina ekonomi ini. Kita sedang membina negara ini. Maka tuan-tuan, anak-anak muda, sahabat-sahabatku sekalian, jangan biarkan lagi dia rakus, derakah, dikuasai oleh orang yang tidak ada perasaan, nilai, hormat, kasih sayang kepada masyarakat atau insan di kalangan generasi yang akan datang. Sebaliknya, kita akan tinggalkan negara ini. Pemerintah, pemimpin yang ada pada hari akan meninggalkan kerajaan ini kepada anak bangsa dengan ekonomi yang tuntas, dengan pendidikan yang hebat, dengan ekonominya, dengan kehidupan masyarakatnya, dengan peluang pekerjaannya yang hebat, dan tidak ada pengangguran yang melampau. Ini yang kita akan buktikan kepada generasi yang akan datang. Maka generasi yang akan datang yang sedang akan menyambut cabaran ini, kamu buka lembaran ekonomi lebih baik, lebih tersusun, lebih meyakinkan, khususnya di masa-masa yang akan datang. Ini Malaysia sebenarnya yang kita namakan Malaysia Madani. Apa tujuannya? Tak lukan untuk mengembalikan kekuatan maruah dan juga martabat bangsa, nusa bangsa di tahap yang lebih tinggi dan meyakinkan dunia, insya-Allah. Itulah harapan kita, doa kita sempurna di tahun baru Hijriah 1447 ini. Baiklah kita berazam, baiklah kita buka lembaran baru dan kita tutup dan kita bakar seluruh penyelewengan. Kita tutup dan kita stop segala bentuk penipuan, kerakusan politik dalam negara ini. Tapi kita buka lembaran baru, kita buka kertas putih, kertas baru yang bersih, yang cantik untuk menyusun ekonomi kehidupan masyarakat Malaysia, khususnya Malaysia Madani. Untuk itu, sekian daripada saya. Selamat tahun baru. Selamat menyambut Mahal Hijrah 1447 Hijrah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.